Banyak polisi-polisi yang saya buat sewaktu jadi menteri atau Perdana Menteri adalah melibatkan orang miskin dan orang kampung. Ya. Waktu saya di Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, saya isytiharkan jihad memerangi orang tengah kerana saya tahu orang kampung, nelayan, petani dan sebagainya tetap miskin, tak mampu untuk keluar daripada kemiskinan kerana dikuasai oleh orang middleman. Ikan middleman ambil RM5 sekilo kata ikan kembung contoh. Tapi bila dia dijual dia mungkin dapat untung, dia jual RM8 atau RM10. Kemudian peniaga akan jual lebih mahal lagi, RM12, RM13 untuk dapat keuntungan. Jadi orang kampung dapat RM5 je. Nelayan yang pergi malam balik subuh tu hanya dapat RM5. The rest semua orang tengah